Semua ketua-ketua puteri bahagian seluruh negeri Perak, kami turun ke Lenggong dalam satu program iaitu program Ziarah Merdeka, menyampaikan sumbangan secara konvoi berbasikal kepada penerima-penerima sumbangan iaitu veteran-veteran UMNO dan juga bekas-bekas prajurit. Dan juga pada hari ini kita juga membuat penyerahan jalur gemilang kepada orang ramai sempena menyambut kemerdekaan negara yang ke-59 pada 31 Ogos. Apa yang kita buat pada hari ini juga sebenarnya untuk memberi perasaan langsung kepada ketua-ketua puteri bagaimana perjuangan orang dulu-dulu dan Lenggong antara tempat yang boleh dijadikan contoh apabila melahirkan ramai pemimpin-pemimpin di dalam negeri Perak, terutamanya menteri besar banyak datangnya daripada daerah Hulu Perak dan Lenggong sendiri. Dan hari ini kita buat ziarah merdeka ini dengan berbasikal dan kita akan merasai bagaimana perjuangan orang dulu, susah payah mereka nak turun ke padang. Tak ada kemudahan-kemudahan seperti anak muda rasai sekarang ini dengan pelbagai kemudahan, tapi orang dulu susah, tetapi semangat perjuangan mereka cukup tebal, dan ini yang saya nak terapkan ke dalam diri ahli-ahli puteri di dalam negeri Perak melalui ketua-ketua puteri bahagian. Alhamdulillah pada hari ini juga kita merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Syamsul Anwar Nasarah di atas kesediaan beliau untuk bersama-sama dengan kita sebentar tadi untuk kunjung ziarah dan menyampaikan sumbangan. Dan saya kira selaku pengurusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia juga, Datuk Syamsul banyak membantu di Parlimen Lenggong, dan kami mengambil kesempatan itu untuk sama-sama turun ke padang dengan beliau untuk berjumpa dengan veteran-veteran UMNO dan bekas-bekas prajurit, tanda penghargaan anak-anak muda seperti kami puteri ini kerana berkat perjuangan mereka-mereka yang terdahululah kita anak muda dapat hidup selesa pada masa ini. Ini sebagai satu simbolik yang menunjukkan dengan jelas bahawa pemimpin muda hari ini benar-benar menghargai segala jasa yang mereka korbankan. Apatah lagi apa yang kita nikmati hari ini semuanya adalah hasil daripada perjuangan mereka. Tidak mungkin kita dapati nikmat keamanan, kemakmuran baik dari segi ekonomi, pembangunan prasarana dan sebagainya tanpa ada usaha gigih dilakukan oleh generasi dahulu. Di Lenggong kita lahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang bukan hanya di peringkat kawasan ini tapi juga pemimpin di peringkat negeri dan juga negara. Sudah tentu sebagai orang muda kita harus menghargai dan mengambil contoh semua apa yang mereka lakukan. Dan saya percaya kepada rakyat Malaysia, mari kita jadikan sambutan kemerdekaan ini sebagai satu cara untuk kita bersatu padu, mengeratkan hubungan sama kita dan sama-sama memandang ke hadapan, kerana kita mahu menjadikan negara kita negara yang maju.